kami akan membuat intervensi berkaitan dengan kegagalan aktivitas. Kenapa budak tu gagal? Yang ni tahu kenapa. Kenapa gagal? Nanti dengan kita setiap pelajar akan ada penasihat masing-masing. Mungkin akan berikan cadangan untuk membuat cap ke ataupun membuat yang boleh diajarkan kepada para pelajar. Contoh jika pelajar tersebut emosi kesedihan dia tu macam terlalu melampau ke, macam sampai menyendirikan diri, depresi. Jadi melalui aktiviti ini, facilitator ni boleh menolong pelajar tersebut. Yang kami dapat kutip daripada berita ini, berita ini baru saja tahun lalu 2024 baru berlaku. Didapati salah satulah punca masalah utama pelajar ini mengalami kegagalan akademik adalah didapati bahawa segelintir pelajar ini mereka melakukan kerja pada waktu malam. Mudah terbuka hati untuk berkongsi masalah mereka, apa yang berlaku di rumah. Kesian kalau dia kan ada sempat nak tengok macam tu. Jadi sebagai pelajar yang tengok maklum kan. Nanti saya nak kena dengan sini. Guys, ini adalah hari kedua kami di bengkel. Okay, jadi sekarang ni semua tengah makan, tengah berbaris untuk makan. Video. Tasha makan besar hari ni. Makan. Cepat. Shalom, happy Sunday. Hari ini kami buat program. Ada makanan disediakan, sangat enak guys. Wow, apa namanya? Pelam. Guys, makan. Oi, sini ada si Clay dengan si Jeremy. Semua makan guys. Kita buat konten, kita buat cepakan. Nanti kita buat di bawah teknik, kita kena buat juga live. Merasai pengalaman bagaimana kita mengendalikan kes-kes. Guys, sekarang ni kami tengah buat bukan rakaman lah, situasi untuk mengatasi krisis iaitu percintaan di sekolah. Begitulah. Jadi ini gambar pelakon-pelakon yang tidak diguna sebenarnya oleh Pokemon Go. Macam ni cerita. jangan lupa berlakon. Tak lupa diri dah. Saya ada kelas 6C. Tak apa, kelas 6B dengan dia. Tak, adalah tadi saya main for admin. So saya nak jumpa dia. Cakap pasal admin. Letak macam saya letak. Saya boleh mulakan sketsa. Awak pergi cantik. Iban. No. Wait, thanks tu. Iban. Tengok. Okay, saya mungkin yang tak set lagi. Oh, belum. Saya dah nak siapkan tapi tak sakit. Oh, boleh tak awak saya pernah buat? Boleh? Gaji boleh? Okey. Siap ke? Oh, ya. Oh, saya je dah yang belum ni. Boleh ke? Cuba. Okey, boleh?
Biasalah kalau macam pegang tu kan Duit, saya sip juga. lah. Apa? Ya. Hai, Assalamualaikum. Hai, sana. Awak Amira kan? Betul ke tak nama saya? Pengawas kelas 6A betul? Betul? Oh tak adalah sebab cikgu selalu cakap pasal awak. Oh, ya ke? Ya. Awak nama apa? Saya Adre daripada kelas 6C. Oh, budak baru ke? Sebab macam tak biasa nampak lah. Oh, ya ke? Betul. Oh, boleh sebab lupa nak kenalkan ini kawan saya. Esther. Ambil, saya ambil. Ya betul kawan. Pasal teknik tu, dia naik tahu teknik. Tahu ada lah, tak ada apa pun. Macam saya dia cakap dia naik tahu teknik. Kemudian nama saya ada juga. Dia kata dia plan untuk ajak dia sekali lah. Tapi yang kita ramai dia orang bulan. Betul macam dah nak bunyi ke nombor 11? So kita buat pasal mentor menti aku tu, siapa nak jadikan sebagai menti aku lah. Alang-alang sambil mendelam, you know. Jom kita jumpa petang nanti lah, bola. Okay, bye. Aku nak call Amira lah. Amira. Hello. Amira kat mana? Saya dekat Makmal Bahasa. Oh, dekat kan ada library tu. Dekat dalam 5 minit sampai lah kot. Okay, jadi kita lepak kat library nak? I belanja UT. Boleh. Belajar NMAX. Boleh dalam 15 minit kita jumpa boleh? Okay, jom. Okey. Tak lawan kot. Hai, baby. Alamak. Ada lepas. Wah, apa ni? Saya buy sendiri tak sama. Wah, manisnya. Awak nak ajar saya bab berapa ya? Awak lambat sangat rasa. Itu kau awak ke? Ni, kau dapat saya sekarang. Jom belajar kita lah. Apa? Jangan salah fikir. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Saya dia. Education purpose dia. Betul? Ada lagi geng lain. Jangan risau. Relax. Buat relax. Tadi. Nanti orang tahulah. Wah. Oh, ya ke? Kenapa saya tak pernah shopee? Abang boy. Saya lewat 5 minit je. Tadi dah kata awak lewat 30 minit tau. Dah. Saya jadi Saya tengok tadi, tengok cikgu pun tak balik. Oh, ya ke? Tapi Kenapa dia suruh? macam ni, tadi saya sampai awal. Saya tunggu awak lah. Lepas tu, awak tak ada sampai. Betul lagi kat depan kerja. Kenapa nak duduk berdua sini? Sebab dia. Tak, kenapa nak duduk? Kau senyap, kau jangan kenal aku. Awak ni, barang sampai. Tak, saya tak suka duduk macam ni. Kenapa nak duduk berdua? Aduh, tak apa. Memang tengok open. Kalau nak saya ni, besok pun kau sikit. Tak ada apa-apa. Macam mana nak tengok dia buat? Macam mana? Ada kena buku ke? Ni saya dah habis saya baca chapter ni. Jangan cacak tu. Okey, tenang. Lepas tu saya baca buku. Okay, sorry bro. Baiklah, baby. Kau ni.
Saya tunggu awak lama tau. Lepas tu bila dia datang teman saya, awak mana dia? Yelah, siapa tak marah kalau awak berdua? Baik dia banyak kosong kot. Yelah, kan nak ajar saya takkan dia tak kena duduk depan tu. Ya, tapi tak perlu duduk di tepi. Kenapa duduk berhadapan? Kenapa nak duduk kat tepi? Kenapa nak sampai lagi baby-baby? Saya pun tak panggil awak baby. Awak ni semua benda nak komplain. Semua kan masalah. Saya buat apa semua awak komplain. Yelah, saya buat untuk awak. Tak apalah, kita sambung study lah. Saya nak maghrib ni. Jom apa ni? Penatlah sekolah hari ni. Nak main pula kejap. Rasa macam nak confess sesuatu lah. Apalah, my baby. Hello. Ya, awak apa tu? Saya dekat bilik je. Tapi boleh tak saya nak bagi tahu awak something? Boleh sampai? Ha. Boleh tahu apa? Boleh tahu Serius ni? juga lah, betul? Saya nak bagi tahu yang saya nak break. Kenapa tiba-tiba nak break? Ni keputusan saya yang pertama, saya nak break. Saya tak tahan dengan perangai awak yang barai, yang suka cari salah saya, yang suka marah-marah. Saya nak break. Salah saya pula? Ya. Okey, sampai di sini je. Ya. Wak. Aku baru break. Ya, saya terpaksa buat macam ni. Jom ni. Kau dah siap dah kena cikgu Afi tak? Weh, aku belum siap tu. Tinggal aku. Kau ini siap kau. Tak gentle siap. Kau ada apa? Lagi ni, kau apa kami dah, weh? Tak. Aku dah mati. Aku tak jalan dengan aku. Waktu boleh sedap. Waktu nak guna aku lagi. Aku memang tak wati, aku nak bunuh kau. Kau tak jadi. Girlfriend kau lah ni. Okey. Masalahnya kena tangkap dia seorang. Kita ikut cara yang rasmi supaya tiada tindakan polis. Boleh ya? Ada boleh? Syuk boleh? Jadi poin kita nak dengan guru kasih dulu. Boleh? Okey, sekarang ni aku kes. Apa yang awak nak tu je? Saya nak tanya soalan dulu lagi. Sabar. Kita okey, sebelum kita start, kita mulakan dengan bacaan agama dulu. Malaysia. Ada diam. Okey. Apa yang kami dapat? Ya, saya kenapa? Mana bapak saya?
selepas habis latihan mengajar balik ke sekolah boleh tidur je. Sebagai seorang guru, tu siapa kata? Dan berketua you jangan tak sekirah lah. Karena you tak sekirah, dia akan akibat marah tak? Dalam konteks ini, asingkan mereka keadaan menjadi stabil dan selamat. Okey, sekarang ni polis pun dah datang. Okey, nak bawa mereka ni berasing. Kita dah tamat tadi kita punya bengkel selama 2 hari. Jadi sekarang ni kita mau balik ke desa dan berehat. Okey, sampai sudah sebenarnya. Yes, jom berehat.